Dia datang naik motosikal. Datang yang kejadian tu tak nak jalan kaki. Mula-mula jalan kaki. Dia datang beli nasi dekat makcik. Nasinya dia bayar tak? Dia tak bayar. Tak bayar. Yang makcik cakap dengan saya tadi, dia ambil nasi lemak 2 bungkus. Lepas tu tak bayar. Okay, this auntie is the auntie that I usually get nasi lemak for my helper. So today when I came to buy nasi lemak, she didn't have her payung with her. So I asked her, "Acik, apa jadi dengan payung, Acik? Payung biasa letak kat sana kan? Dekat tepi ni, biasa letak kat tepi. Lepas tu payung hilang." Hilang sebab dah rosak kan. Budak yang ambil tu budak yang bawa basikal tu ke orang yang mana tu tak tahu lah nak. So hilang lah payungnya. Lepas tu apa jadi? Jadi tu macam tu je lah. Tadi tu yang budak India yang datang tu apa cerita? Cik ada payung rosak tu. Ni payung ni rosak. Nak betulkan pun tak boleh. Kata dia lah kan. Saya punya payung murah, nanti saya minta bantuan YP katanya. Lepas tu? Saya minta bantuan YP tak payahlah bayar ya kan. YP ni lepas ada kena mengenai YP kata macam tu lah. Tetapi kena bayar lah sebab yang kesanan kat sini pun pakai duit juga. Dia minta berapa dekat makcik? Dia kata bagilah 100 dulu katanya. Lepas tu besoknya 50 katanya macam tu. Jadi acik dah bagi 150 dekat dia. Lepas tu orangnya dia bagi nombor telefon lah. Dia bagi nombor telefon lah. Dia datang naik motosikal. Datang yang kejadian tu tak nak jalan kaki. Mula-mula jalan kaki. Dia datang beli nasi dekat makcik. Nasinya dia bayar tak? Dia tak bayar. Tak bayar. Yang makcik cakap dengan saya tadi, dia ambil nasi lemak 2 bungkus. Lepas tu tak bayar. Dengan kuih dengan ayam. Tak bayar. Lepas tu makcik bagi dia 100. Lepas tu bila makcik call dia, lepas tu dia dapat tak? Tak dapat. Dia dah tak dapat. Yang makcik kata kali kedua dia datang lagi tu? Yang datang lagi tu nak minta duit tambah. Oh, nak minta duit tambah. Kali kedua datang tu naik motor. Tak jalan kaki juga. Dengan siapa dia datang? Yang hari tu dengan Melayu. Dengan Melayu pula. Dia minta lagi RM50. Lepas tu makcik bagi RM50 lagi. Tak bagi tak betul. Jadi yang 100 tu je lah makcik bagi kat dia. Untuk belikan payung. Lepas tu call dia dah tak dapat. So this makcik has been cheated by this Indian guy who came along with another Malay guy. So I just wanted to post this so that all of you don't get cheated lah. Okay. Jadi makcik nanti saya call makcik, kita pergi sama-sama beli payung. Kau berapa nak pergi? Makcik kat sini kedai sampai pukul berapa? Pukul tengah dan pukul 11. Okay, makcik habiskan dulu tu nombor telefon saya tadi saya bagikan. Makcik WhatsApp dia ataupun call saya. Boleh? Mana boleh WhatsApp lah. Tak pandai. Yang satu dah bagi miss call saja dekat saya. Nanti saya datang ambil makcik. Okay? I just cannot comprehend macam mana orang boleh pergi menipu makcik yang, you know, seorang-seorang tengah jual nasi lemak macam ni. They actually have the heart to go and cheat this old lady of RM100 claiming that dia nak belikan payung untuk dia. I mean, I see her on and off lah every day myself because I drop my daughter to school. Every day I pass by this way. But I don't buy nasi lemak, like I said, very often. So today I just stopped to buy and I noticed that she didn't have the payung. So when I asked her, she told me the story and it really, I don't understand what kind of human are living around us. The next day, the guy could actually dare datang lagi sekali untuk minta lagi RM50 dekat makcik. You know, so I just wanted to share this story so that I don't know orang tua yang lain-lain tu tak kena tipu lah. And then nama YB pula kena tarik dekat cerita ni. You know, so those of you yang dekat luar tu, bila they start using names, just be careful lah. Kesian lah dekat makcik ni. So when I spoke to her earlier, she was very upset. So I bought 2 nasi lemak and some kuih. So I gave her money and then I gave her RM150 lah. I said, makcik tak apa, makcik pergi beli payung. So after giving her the money, she started crying. Okay, she wept. So I said, I just told her jangan nangis, it's okay, you keep this money and beli balik payung tu, tak apa, RM150 tak apa, saya boleh support. So I took my car and I left. My heart just felt I just felt very angry and upset lah. And then another thing I was thinking, how this lady is going to go buy the payung, how is she going to bring the payung, and if somebody else is going to cheat her, you know. So I turned the car around, I came, and that's when I took the video. One thing is to tell you guys that there are people like this around,
And another thing is to get her number. I didn't get her number, so maybe later after she finish her kedai or what, then I will take her to go and buy the payung lah. I cannot comprehend.